Ginilah biasa sako ni kalau kita ada sako lah. Sako, misalnya sako sungguh. Kadang-kadang tak ada sako tapi jin lain mari menopel. Jadi dalam bab perubatan Islam ini ada dua mazhab. Ada dua mazhab kita sebut dah. Dua mazhab dalam bab sako ni. Pertama, ada kata sako ni ada. Ada kata sako ni tak ada dah. Sako ni tak ada. Hok mari bagi anak-anak dia tu jin lain, bukan jin ayah dia. Dan kita kalau tak tahu ayah dia ada sako, jangan cepat tuduh. Orang mati dah kita tuduh dia ada sako. Berarti kita tuduh dia macam merah lah, tak comel lah orang mati dah. Lain lah kalau kita yakin. Kalau kita duk main sako, jangan duk sako lagu tu. Maka kalulah kita sako, ayah kita ada merah sako, kau soho lah dulu dia, time dia hidup pun jadi hatu, betul jadi gini macam-macam lah. Ya hatu ni kalau masuk dia jadi berubah. Kadang-kadang jadi berubah orang. Orang Cina kadang-kadang kita duk bomo duk gapo dia, rambut dia panjang. Lepas pada kita sudah je tubik hatu. Pendek rambut sekarang ni. Siapa dia rambut panjang, siapa dia saat ni? Berubah, suara jadi kasar. Dan dia tidak khabar dah. Dia tak khabar, dia tombok ni. Cermin ni tombok benggelar. Kalau buat saya pergi kaki awak tepik. Nampak? Hatu orang khabar lagi tak masuk hatu lagi. Manusia kalau masuk hatu dia hilang otak dia, hilang kawalan dia. Tu ambo royak dah. Kalau budak-budak tepik di asrama ambil lighter bakar kaki dia. Kalau dia kata sakit, aduh, tak masuk hatu tu orang tu tekan. Tanya dia apa dia mau hilang gewe kau lagu mana tekan lagu ni gitu tu. Ya tekan dah tu budak tekan bukan masuk hatu. Yang masuk hatu ni tak khabar betul. Lagu mana cara misalnya sako lah. Ada kata ada kata tak ada. Cara nak buat sako kita buat semua alat-alat orang yang kita kata ada sako. Benda yang kena jual, misalnya dia ada gelemah, ada gapo dia, kerih, sako kau gapo dia, okey jual. Bagi hok ada nilai jual. Benda hok tak boleh jual, misalnya gapo dia, wi kau orang, misalnya orang kenal gapo dia tikar kau gapo dia baju dia wi belaka. Benda hok tak boleh buat, tak boleh jual, tak boleh wi kau orang, bakar. Sekali pun gambar. Jangan ada gambar dengan dia. Gambar dengan cik kita. Okey, gunting gambar dia sebelah ataupun bakar langsung gambar tu, jangan we ada dengan kita. Putuskan betul-betul hubungan dengan dia. Gapo-gapo ada dengan rumah jangan bakar, nongke bakar rumah cik kita. Jangan bakar rumah sajalah. Apa dia pula nak buat rumah. Jadi buat lagu tu dulu, lepas tu baru pisah. Jangan ada sebagai alat-alat menunjukkan diri dia. Lepas tu pisah lagi bomo lah.